Tahniah kepada pujian terhadap Malaysia dari segi infrastruktur jalan raya yang dikatakan sangat hebat di Kuala Lumpur ketika Presiden USA Donald Trump melalui lebuh raya maju. Memanglah Kuala Lumpur ni daripada dulu sampai sekarang akan mendapat perhatian kerajaan sebab duduk dekat dalam ibu negara. So segala peruntukan berjuta, berbilion-bilion memang akan turun ke Kuala Lumpur untuk pembangunan jalan raya bertingkat lah, pelebaran dan sebagainya. Tapi dalam video ni saya nak semua rakyat Malaysia buka mata. Sedangkan setiap hari beratus kemalangan berlaku di jalan persekutuan dan jalan negeri. Berpuluh kematian berlaku di jalan persekutuan dan jalan negeri. Berbanding di lebuh raya Bertol yang jalan dia sangat luas. Mana perhatian kerajaan Malaysia, Kementerian Kerja Raya Malaysia kepada jalan persekutuan dan jalan negeri? Dalam bajet yang dibentangkan, saya baca laporan yang dibentangkan oleh Menteri Kerja Raya, tidak ada pun peruntukan untuk pelebaran jalan persekutuan dan jalan negeri. Sebagai contohnya, Datuk Seri Ismail Sabri ketika menjadi Perdana Menteri telah meluluskan satu bajet peruntukan khas bagi pelebaran jalan daripada Pokok Sena menuju ke Durian Burung border Thailand. Sepatutnya dah lama dah jalan ini dilebarkan menjadi 4 lorong. Tapi malangnya sampai hari ini tidak ada pelebaran yang berlaku. Sebagai contohnya, anda lihat jalan lama persekutuan antara Jalan Aitam ke Johor Bahru, Jalan Keluang ke Mersing, Jalan Yomping ke Segamat, kemudian daripada Alustar sampai ke Batu Word. Tengok lagi banyak lagi lah daripada Jeli ke Baling, daripada Perlis sampai ke Alustar. Saya rasa tempat anda ada banyak jalan persekutuan, jalan negeri, anda boleh lihat sendiri. Kerajaan tak memberi perhatian pun kepada jalan-jalan ini untuk dinaik taraf kepada 2 lorong sehala atau menjadi 4 lorong setaraf dengan lebuh raya. Sebab itu, kerajaan Malaysia perlu adil dari segi pembinaan jalan raya di Malaysia. Jangan fokus kepada lebuh raya saja. Jangan fokus pada Kuala Lumpur saja. Beri perhatian yang sama rata kepada seluruh Malaysia untuk menaik tarafkan semua jalan persekutuan, jalan negeri setaraf dengan lebuh raya. Barulah kita boleh katakan negara kita hebat daripada segi infrastruktur jalan raya. Isu pelebaran jalan raya ni sebenarnya dah lama dah saya tulis dalam artikel-artikel di akhbar. Memang dulu ni saya cukup melihat pentingnya untuk pelebaran jalan persekutuan dan jalan negeri untuk dinaik tarafkan. Sebab itu perjuangan saya ni memang tetap saya akan teruskan demi memastikan rakyat Malaysia mendapat keadilan dengan membayar cukai jalan, mendapat kualiti jalan yang terbaik. Kita bayar tol tu cerita lain. Tol tu kita bayar sebab tu kita dapat lebuh raya hebat. Tapi cukai jalan yang kita bayar sepatutnya kita mendapat jalan raya persekutuan negeri dan jalan bandaran atau jalan kampung yang terbaik sebab kita ada kos yang kita keluarkan untuk cukai jalan. Kenapa kita tak dapat jalan yang terbaik? Ini persoalan yang sepatutnya rakyat Malaysia fikirkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.